Hi guys, today we are flying to Today we are flying to Nantikan. Pertama yang mati, selamat setengah hari. Selamat datang ke Bandara Asia. Make it now. Go and open your windows. Dah sampai landing. Kat mana? Ada lah. Ada kawan lagi. Kat mana tapi yang betul hujan lah. Malaysia. Room tu lah. Oh, toilet. Tadi snack. Sampai hotel. Snack. Sebelum Mia masuk toilet. Oh, okey dah. Toilet dia. Okey dah. Ni. Ada ni. KL TV ada. Ha, punya. Mana lampu tu? Okey dah. Sekarang ni mana Hawa? Oh, kesian. Memang aku stress dah. Memang aku drop. A few moments later. Kesian ya Rabbi. Aku penat gila. Welcome. The next day. Kita berada di sekarang kita dekat Changi Airport. Bukan kita nak balik. Kita nak pergi bagi Singapura pergi lah Jewel. Ya, pukul 10. Dia tak ada. Pukul 10:30 ke? Ni kat Isnin. Pukul 11. Hah? Aku tak ingat. Sebelah ke? Tengok duduk mana. Dah sampai dekat Deng. Tapi airnya tak ada. Dah tunggu ni. Sekarang Member pukul tunggu dah ikut tu je. 10:30. Tak keluar-keluar airnya.
ya tadi? Kita juling. Kita daripada Changi KK yang Titi. Hebat kan? Tengok apa? Tu? Dah kaya ikut hawa? Aku nak jaga kot lah. Hawa? Lagi jauh-jauh ke? Hawa, pergi duduk belakang aku, duduk belakang aku. Duduk belakang aku. Oh lah. Macam ada yang perhatikan. Hui. Nak beli kot ah. Hai guys. Wah. Jadi beli tempat tu lah. Tak, dia akan cari mu. Dia akan cari mu. Cek, hawa kena kat tengah. Untuk jadi set hawa. Tak baik. Hawa kena kat tengah. Kita kata dia hawa tengah lagi. Mana hawa? Apa tengah dah ni? Cancel mula. Masuk dalam kah? Tak nampak tu lah. Mana? Mana dia orang pergi? Mana lah? Mana dia? Tuh, ni. Betul tak? So sekarang kita dekat Changi Airport dan Joel is calling. Dok, aku katakan nampak dari bawah, tak apa dari bawah. Dia ada dari atas sangat kah? Dari nombor tak dok? Sayang. So sekarang kita dekat Terminal 1. Terminal 2. Kita nak ke SkyTrain Terminal 3. Kosong 22, 3 tahun lepas. Sekarang ni kita ada dalam train SkyTrain Terminal 2 kepada Terminal 3. Tapi kita ulang kali tinggal di dalam. Kali ketiga. Apa naik je. Kalian ni dah nampak begini. Nampak sampai sebelah musim ni. Boleh je.
Sebelah dekat masuk lagi. Baik kita keluar. Kita dah keluar. So tadi kita orang dari Changi Airport. So friend Aslan nak pergi makan, we stop kat Jalan Besar. Tapi sekarang kita dah exchange dekat Expo. Fokus. Expo. Lepas tu kita jumpa yang lagi dekat Bedok. So kita exchange dulu dekat Tampines. Ke situ? Ke situ. Gitu. Jom Bedok. Update kan, update. Update kan, update. Sekarang kita ada dekat. Oh, sekarang pukul 12.7. It's 12:57 and we are having lunch at Bedok Mall at Wingstop. Finally. Sama ni dia tengok orang je kan buat mukbang. Aku nak buat mukbang. Kau tengok aku buat mukbang. Oh, tu. Kita dah sampai. Baik lapar. Laju kat tu. Dolnya tak? Ada. Ada. Kat. So kita order family packs, boneless wings and tender, RM49.95 $49.90. Okay. So kita dia boleh family packs tu dia ada 24 wing 24 wing seat standards, boleh pilih 5 flavors. Nak tulis sini pun tak tahu, tapi kita ada yang biasa-biasa orang ada lah, yang famous orang ada. So kita add on air. Okay, so setakat perjalanan hari ni, apa yang kita buat? Kita pergi ke airport. Sebenarnya airport tu dia banyak lagi, tapi macam penat dah. Sebab dia besar sangat. Dia banyak benda attraction kat situ. Start terminal tu, tapi dia besar sangat. Satu terminal tu besar sangat. Tapi okey lah, kita dapat saksikan yang awal-awal air terjun keluar. Air terjun 0132 32? Kita aku dah tak boleh keluar. Kau dapat air. Tak baik. Tu. Thank you, May. Thank you, Maya. Alright. Hello. Wow. Aku tak ambil Snapchat. Hah? Internet. Boleh. Ambil aku. Janganlah hilang street. Aku puju malam aku ni. Restore. Boleh restore. Sekali je. Tengok dulu. Kau ada. Main dengan siapa ni? Aku banyakkan foto dah. Dia ada plastik tu ke? Ni. Tak boleh nak kopi. Tak nampak dia rasa apa juga. This. Cica dengan Rai. Tak boleh. Semua orang nampak macam kebuluran. Buka. Tak nak buka Biasa. Ada kacau. Dah sampai aku tengok Gambar. Bukan. Sekejap kan? Tengok dalam video.
Panas. Sedap. Tak ada dah. Oh, ni tender. Yang kicap ni rasa macam sos ni. Ada sos kicap pedas tu. Masuri. Macam masuri. Oh, by the way, dia ada boneless wing. Tapi satu boneless, satu klasik. So, klasik tu yang macam kita makan kepok sayap. Orang panggil sayap ke kepok? Aku panggil sayap. Kepok. Wih. Tapi rasa dia sedap gila. Ni. Rasa cheese. Apa? Cheese. Garlic parmesan. Aku pun macam, tapi dia bau dia Dah. bau dia sedap. Macam bau pizza dia tak? Nak pedas lah, mango. Ni apa? Autofocus dia mantap. Mango habanero. Aku macam nak take away. Okay, sebelah aku tutup review. Per 10. Kalau yang ni saja aku bagi 10 sebab aku suka. Kalau yang lain tu biasa je, macam kat Malaysia lagi best. Macam Texas ke lagi best. Overall 9 kot. 9. Biar aku pun rasa macam sama lah. Tiga. Maya mewakili kita semua sebab kita semua setuju dengan dia. Tapi dia worth the hype lah. Macam orang kata datang Singapore try Wingstop memang kena. Kalau main ramai lagi jemaah. Macam kita orang dapat Family. Dapat family. Lepas tu ngam-ngam dia untuk 4. Macam 4 fries, 4 sos. Okay, so kalau Malaysia tak ada lagi Wingstop, marilah Singapore. Singapore tolonglah buka branch dekat Malaysia. Sos dia pun sedap. Dia sos apa? Ranch. RANCH. Sos dia sedap. Dia nampak cair, tapi dia flavorful. Sebab kalau kat Malaysia pun kan, tak banyak kedai pandai buat sos yang sedap. Ni sedap. Ya, ni ada after. Yang bagus lah kita datang memang time lapar yang starving. Datang memang licin. Memalukan juga. Kita orang datang Macam nak tengok apa je. Nak apa je tak menjelarakan. Tapi maksudnya sedap lah tu. Okay, apa kan? sedap, mengenyangkan dan worth the hype. So, hi guys. Sekarang 14.31, pukul 2.31 kita dekat Raffles Places. Kita nak ke Merlion Park. Tapi kita nak exit kat mana? Kita pergi kita naik MRT ke Raffles Place untuk pergi ke Merlion Park. Tapi sampai di sana hujan. Hujan. So DJI ni lagi dah macam dok buat payung kan. So macam saya takutlah kena air ke apa. So simpan dalam bag. So dok aku DJI tu. Tapi kita ambil gambar dalam hujan. Kita orang buat sebab tak ada hujan. Tapi hujan ni tak lebat. Hujan ni rintik-rintik. Tapi daripada MRT nak ke Merlion Park tu dalam 15 minit walking. So dia tak adalah jalan keluar MRT siapa dah gitu. Dia macam kena jalan sikit. Lepas tu jalan dia pula kena lintas jalan besar yang tak ada bumbung semua tu. So macam very extreme spot. So lepas kita pergi Merlion Park tu, lepas tu kita ke Masjid Sultan, Haji Lane, Arab Lane, semua tu ada di situ, Bugis Junction. Okay, so hi guys, sekarang pukul 4.12. Kita dekat Masjid Sultan Mosque. So we are waiting for our friend. Meanwhile, Us. taking Panadol. Trip orang tua. Tua dah kita Kena makan Panadol. Kena makan Panadol. So how do you feel? Because it was raining, so the cloud feel so moody. Macam tu lah.
cloudy, Gloomy. cuaca kurang ni sikit. But we are still happy. Basah-basah apa Okey je mandi hujan, dah lama tak mandi hujan. Dia lengah ke dia hilang tu? Iya weh. Lepas tu aku rasa macam nak lepak kafe. Tak ada ni kena sampai satu. Macam sedap je tu. Baru worth the walk. Yes. Ada lagi 2 biji. Boleh lah. Malam ni pula. Okay, lepas tu kita ambil gambar dekat Masjid Sultan tu. Lepas tu dekat Masjid Sultan tu, dia dekat dengan Haji Lane, dengan Arab Lane. Di situ ada satu kafe. Nama kedai tu The French American Bakery. So kita orang ingat nak beli macam dah jalan penat macam jauh kat jalan. Dia ingat yelah lepas jalan banyak orang mesti nak air situ. Lepas tu adalah viral air tu dekat TikTok. The French American Bakery tu dia jual air hot chocolate dengan scotch marshmallow. So macam sedapnya kau dapat ujung-ujung bang. Lepas tu habis dah sold out chocolate with scotch marshmallow tu. Lepas tu dia kata ada boleh pergi dekat dia punya outlet kat lain, tapi macam kita kesuntukan masa. So kita orang decide untuk beli Mixway aku tak tahulah. Lepas tu beli je situ dalam $3.5 untuk peach oolong tea. Kalau brown sugar pula dalam $3 macam tu. Lepas tu kita minum-minum air dulu situ. Naiklah MRT daripada Bugis ke Woodland MRT station. Macam lepas tu jauh. Lama kot dah pukul 6 tu dan pukul 7 baru kita orang sampai dekat Woodland. Lepas tu daripada Woodland tu MRT Woodlands nak ke Woodlands yang scan passport tu naik bas 650. Okay, kita Woodland tu dan pukul 7. So macam kita orang dari JB daripada Larkin pukul 8.30. Kita Woodlands batu panjang. Oh tak ada gambar pula. Batu panjang gila. Video budak dah ambil macam mikir sebab dan macam gitu. Bahar dia pukul 70 dan 76. Kita orang naik bahar yang 76. Lepas tu scan pasport semua tu. Apa tu scan pasport kita naik balik ke CIQ JB. Dalam JB Center tu dalam pukul 8.20 itu. Lepas tu nak ke daripada JB Center ke Larkin dalam 10 minit. Ke 15 minit gitu ingatlah time dia bergannya. Tapi kita lah. So makan Wingstop best. Worth the hype. Tapi kalau macam Wingstop nak masuk Indonesia, kau craving silalah pergi ke Singapura untuk makan Wingstop. Sebab budget pun kalau dari JB dah macam bawah 100 je. So kira-kira total expenses in Singapore, bus, MRT, makan, souvenir, air tu semua bawah 100 macam itu. Tapi overall best lah trip kali ni. So semoga kau cepat dapat kerja, dapat boleh pergi next trip kalau next trip dah ada. So itu sahaja. I hope you enjoy my video, this kind of talking, or I don't know if I edit like how dah aku editkan ni, tapi I hope you enjoy my video. Don't forget to subscribe. By the way, ni quality DJI Pocket Osmo Pocket 3. I borrowed from my sister, not mine. Semoga rezeki aku melimpah ruah, dapat kerja tetap, so kita boleh travel banyak country lagi. Amin. Bye.